Business center ni macam center untuk semua aset-aset kita. Pixel, page, account, ads account. So dia tempat yang macam management je lah, business center. Ads account adalah yang belah kanan ni. Tempat kita run account adalah dekat belah kanan ni. Tuan dah ada 2 business center, dah ada 2 ads manager. Oh, 2 ads manager? 2 ads manager ni. Keluar sini lah. Dah tekan dah? Dah, tekan ni keluar benda ni. Cuba tuan tekan yang kanan atas. Tuan tengok ID belah kanan tu. 152. 152. Okey, cuba pergi yang tadi tu. Yang atas ni 152. Oh, yang atas dulu. Yang atas ni yang dah ada isi. Yang 953 ni tak ada apa-apa lagi. Business center lah tadi. Business center sahaja. Okey. Cuba tuan pergi dekat tadi tak? Business center yang tab belah kiri tu. Okey. Cuba pergi dekat belah kanan tu, bawah tu ada advertiser account. Cuba tengok ID dia yang mana. Okey, ID dia adalah 777. Yang 777 ni tuan kena pakai buat iklan. Okey, yang ni saya dah ada buat iklan lah maksudnya. Okey. Betul tak dekat yang 777 tu? Ya. Cuba tengok dekat. Yang 777 tu yang ni atas saya. Yang saya tengok. Lain. Lain. Saya buat dekat iklan lain tu lah kata. Cuma ni yang 5681 ni dia macam tak link dengan business center tuan lah. Betul, tak link. Macam mana nak link tu? Nak link, ambil ID dulu. Yang ni. Yang atas tu. 7 copy je. Yang 7571794 tu copy tu. Okey. Pergi dekat business center, add advertiser account, request access. Okey, tambah ID tu. Okey, access permission letak admin. Terus scroll bawah sikit. Okey, confirm. Okey, dah masuk dah. Kenapa? Begitulah saya fokus pada satu tu kan. Cuba refresh je page ni. Sepatutnya yang atas tu dah keluar 2 lah. Tengok ada keluar 2. So dia dah masuk dah. 2 dah. So kalau tak nak bagi confuse, nanti tuan delete yang bawah ni. Yang sekarang ni yang Ads Manager 22 ni dah melekat dekat yang atas ni, 152 ni. So yang bawah ni tak pakai dah. Yang ni saya tengah tekan sekarang ni kan. So sekarang ni yang saya pakai adalah yang lagi satu tadi lah. Betul. Yang 152 tu. Apa-apa lepas ni pakai yang tu je. Kalau dia tengok filem sini, yang atas lah maksudnya. Betul. Dia by right sebelah kiri 152 ni dia punya ads sebelah kanan ni lah yang tu. Dia boleh jadi kelang kabut juga. Ataupun yang ni, yang bawah ni tuan boleh rename dia. Jangan pakai ke letak dalam kurungan nama dia. Ni boleh ni. Boleh pergi dekat business center tadi yang tab atas kanan tu. Okey. Pergi dekat kiri bawah ada bagai setting. Tu nama tu. Pensel tu tekan situ. Atas. Atas. Tu, pensel belah kanan tu. Tu. Edit nama. Letak dalam kurungan, tak nak pakai ke, tak kisahlah. Ataupun nak padam pun boleh juga.